Okay, so kembali lagi bersama Transmati Auto Bands. Alright, so belakang ni kita ada Mercedes W176A45. So ni adalah model yang hari tu datang kat kita orang untuk isu jerking, dan punca jerking tu datang daripada kelas gearbox dia lah. Alright, so kereta ni datang balik untuk, bukan untuk buat kelas memang salah ke apa ke, tak. Ni datang balik untuk buat, nampak tu, dia tengah bleeding brake punya sistem lah, buat full flushing brake punya sistem. Tapi hari ni aku nak tunjuk pasal brake, aku nak tunjuk pasal kelas dia. Ni, so kelas ni kita dah hantar pergi machine shop kan, dan kita dah buka lah. Right, so jom hari ni kita nak tunjuk kereta ni punya masalah kelas itu, dan kita nak tunjuk kat korang dia punya kelas kat dalam dia macam mana lah. Alright, jom. So ni adalah kelas spek yang ada pada model CLA, JLA, A-Class Tak kisahlah daripada 180 ke 200, 250, 45 sekalipun. Ni lah kelas spek yang digunakan dekat kereta korang tu lah. Alright, so kelas spek ni jenis dia design jenis welding mati. Okay, tak boleh nak tukar kelas saja. Tapi ni kita dah hantar pergi machine shop dan kita dah korek dan kita dah boleh buka. Tada! Alright geng, so ini jom kita tengok kat mana masalah kelas dia tu. Okay, so nak tahu dah masalah kelas dekat mana, cuma ini kita nak tunjuk je lah. Alright, so ni adalah build up ataupun ni adalah design kat dalam untuk kelas ni lah. Okay, so ni lah bentuk kat dalam kelas spek ataupun untuk Mercedes yang DCT punya. Okay, dual clutch transmission. Ni lah kelas spek korang punya design kat dalam lah. Dia kalau ikut design ni dia lebih kurang dia sama macam Volkswagen ke, Volkswagen punya DSG yang 6 speed. Okay, dia menggunakan sistem wet clutch. Okay, dia bermandi dengan minyak lah. Okay, so hari tu kereta ni datang kat kita orang dengan isu jerking ataupun jadring lah. Masa starting kereta dia bergegar. So kita mula-mula suspect axle, lepas tu kita dah check axle okey apa semua, dan baru kita check ke bahagian gearbox pula lah. Dan bila kita tadah minyak gearbox dan apa semua, kita jumpa ada sebuk ataupun sepihan-sepihan clutch punya material lah. So hari ni kelas dia kita dah buka dan hari ni kita boleh check. Okay, so ni adalah kelas spek dia. Kalau kita tengok macam tak ada apa-apa kan geng. Okay, ni pun okay, ni pun okay. Okay, tapi ni dia pergi sebelah. Sebab tu orang cakap jangan dengar cerita sebelah je, kita kena dengar daripada dua-dua side. So tengok macam kelas spek ni. Okay, sebelah sana tak ada apa. Ni satu dan ni dua. Okay, so kalau kau tengok ni adalah kelas spek dia yang dah problem ataupun rosak dia lah. Okay, material kelas spek dia tercabut tercabut terus. Ni kosong, tak ada. Sepatutnya dia macam ni ni adalah kelas plate yang elok. Okay, ni satu papan yang masih elok. Ni dia punya. Okay, so kenapa boleh jadi macam ni, itu kita tak boleh nak cakap lah. Sebab bila kita tanya owner, maintenance apa semua tak ada masalah, tak ada isu, maintenance dia berjaga. Disebabkan kereta dia kereta performance, tekan lebih macam biasa lah, tekan lebih kena repair lebih lah. Dan customer ni dah pakai 45 kot. Yeah boy. Okay, so pada korang pengguna Mercedes kat luar sana CLA, JLA, A-Class ke yang ada masalah jadring, bergegar masa starting berjalan masa bawa highway, macam kita customer lah, masa bawa highway tak ada isu. Okay, gear semua tukar cantik, tak ada masalah. Tapi dia punya jadring ataupun bergegar ni jadi masa low speed ataupun starting berjalan dia. Daripada gear 1 tu nak masuk gear 2 tu, starting tu yang ada jadring ataupun bergegar lah. So korang kalau kat luar sana ada masalah sama macam customer ni tadi, tak kisah kereta korang CLA, JLA, A-Class 180, 200, 250 dengan 45. Gearbox dan clutch korang sistem dia sama. Korang dah check dah, axle belakang dah check, engine semua dah check, spark plug, ignition coil, injector semua okey, tak ada masalah. Kemungkinan besar masalah tu datang daripada korang punya clutch plate ni dah habis macam ni lah, dah tercabut macam ni. So kepada korang kat luar sana berada berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya, boleh roger kita orang Transmati Auto Bands. Kita orang buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis geng. Apa roger? Serap botak.